kita punya kotak infak di belakang itu adalah hasil derma dan hasil sumbangan 100% derma dan sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira daripada golongan mana dia berderma kepada kita, dan kita jadikan kotak infak itu dan kita agihkanlah kepada golongan-golongan yang memerlukan di luar sana, dengan harapan daripada kami Muslim Malaysia nanti ke Sepanyol awak bolehlah meringankan sedikit beban, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezli Sakinah binti Masbin, pengarah Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Terengganu. Pada hari ini kami Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Terengganu bersama Skop Wajah Kuala Terengganu mendapat sumbangan daripada Muslim Malaysia untuk 100 kotak pemakanan untuk bagi ibu tunggal dan asnaf, khususnya untuk ahli-ahli skop wajah negeri Terengganu sempena program terima kasih. Jadi ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Muslim Malaysia kerana menyokong program kami dan juga membantu meringankan beban ahli-ahli skop wajah. Terima kasih Muslim Malaysia. Terima kasih Muslim Malaysia. Terima kasih banyak-banyak.